Assalamualaikum sahabat semua. Kita nak buat bakwan sayur crispy. Ada toge, ada kubis, lepas tu daun bawang, ada bawang dan ada carrot. Ada lada putih, bawang putih, kuah keras. Kita tumbuk halus. Okey, masukkan tepung beras, tepung jagung dengan tepung gandum. Kita gunakan air sejuk. Okey, bila dah adunan macam ni, dah siap untuk digoreng. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Goreng dekat kuningan. Alhamdulillah, dah siap bakwan sayur rangup. Rangup ke? Kalau dah kering, cuba kita rasa dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nak lebih menarik, lebih menggoda, kita makan dengan cili hijau. Alhamdulillah. Jom.